ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Hadirin sidang Jumaat yang dimuliakan, umat Islam merupakan satu golongan yang mengejar kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Hal ini tersimpul dan terkandung dalam sebuah doa yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Baqarah. Doanya begitu popular sekali di kalangan umat Islam dan ianya berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan juga kebahagiaan kepada kami di akhirat, dan hindarkanlah daripada kami azab api neraka. Ini merupakan doa yang popular yang mengajar kita agar mengejar dua kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Rugilah manusia yang hanya mengejar satu, sedangkan Allah suruh dia mengejar dua. Rugilah manusia yang hanya mengejar dunia dan akhirnya tergadai akhirat. Rugilah juga manusia yang hanya mengejar akhirat dan menderita ataupun papa kedana di dunia. Kita perlu mengejar dua berpandukan formula Al-Quran. Apakah formula Al-Quran? Berhubung kejayaan untuk mencapai hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Formulanya juga diajar oleh Al-Quran dalam surah yang sama, yaitu surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maksudnya, bahkan sesiapa antara kamu yang melakukan sesuatu pekerjaan dengan hati yang ikhlas, di samping itu dia melaksanakannya berdasarkan syariat, maka baginya ada ganjaran dari sisi Tuhannya, tidak ada ketakutan ke atasnya, dan dia tidak akan berduka cita. Itulah anugerah yang Allah anugerahkan kepada orang yang pekerjaannya dan kehidupannya mempunyai dua ciri penting. Ciri yang pertama ialah keikhlasan. Bila kita sebut tentang sebuah keikhlasan, kita bicarakan tentang hati yang bersih, hati yang luhur, hati yang kudus, sehingga kan dia melakukan sesuatu semata-mata mencari keredaan ilahi. Itu yang kita namakan sebagai ikhlas. Namun ikhlas sahaja tidak mencukupi. Ada orang ikhlas tetapi ia tetap mendapat azab daripada Allah. Mengapa itu berlaku? Hal ini disebabkan
Ramuan yang kedua perlu juga dilaksanakan sebelum kita mendapat redha ilahi. Ramuan yang kedua itu ialah bekerja, beramal, bertindak berpandukan landasan syariat. Bila kedua-dua ini terkandung dan terhimpun kepada semua amal dan tindak tanduk kita, baharulah amal kita tidak lagi menjadi amal biasa. Ia bertukar menjadi satu amal soleh. Jika ikhlas tidak ada, hanya ada syariat, ataupun ikhlas ada tetapi tak ikut syariat, ia hanya amal tetapi bukan amal soleh. Sedangkan yang Allah terima bukan amal, yang Allah terima ialah amal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, bagi mereka ganjaran tanpa putus. Justru tuan-tuan hadirin sidang Jumaat yang dimuliakan, bila keikhlasan berpadu dengan syariat, insya-Allah selepas itu kita akan mendapat hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Kita bahagia di sini, kita juga bahagia di sana. Kebahagiaan di dunia sebenarnya dipandang penting oleh Islam. Sebab itu dalam doa yang saya sebutkan tadi, yang diambil daripada Al-Quran, khususnya dari surah Al-Baqarah, Allah mahu kita bermohon mendapat hasanah di dunia. Maksudnya umat Islam tidak boleh mengabaikan dunia. Umat Islam perlu mengejar kekayaan dan kesenangan di dunia, tetapi apa yang dia kejar itu mestilah ikhlas dan berpandukan syariat, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Kita ambil satu contoh yang hebat, contoh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang terkenal dalam sejarah kekhalifahan Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala memerintah lebih kurang 30 bulan. 30 bulan bermaksud lebih kurang 2 tahun setengah. Dalam masa dia memerintah selama 2 tahun setengah, rakyat menjadi kaya raya, sehingga ada sebuah riwayat yang disebutkan dalam kitab-kitab. Riwayatnya datang daripada Yahya bin Sa'id. Beliau mengatakan, Umar bin Abdul Aziz pernah memerintahkan aku untuk mengutip zakat di Afrika, kerana ketika itu umat Islam memerintah sebuah empire, bukan hanya sebuah negara kecil, tetapi sebuah empire. Pemerintahannya besar dan luas. Maka Yahya bin Sa'id diarahkan Umar bin Abdul Aziz mengutip zakat di Afrika. Dan kemudian Umar Abdul Aziz mengarahkan Yahya untuk terus mengagihkan kutipan zakat itu kepada fakir miskin. Maka Yahya bin Sa'id pun mengutip zakat dan seterusnya mencari fakir miskin untuk diagihkan kepada mereka.